Eh, jangan mengalah, laung suara. Jom bangkit, cipta juara. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Minta maaf, sound tak keluar pula dah. Saya harap semua sihat. Dengar tak suara? Suara clear tak? Cuba komen sikit. Boleh dengar tak suara saya kan? Saya panggil nama nanti ada yang tak dengar pula kan? Boleh dengar tak suara? Cuba komen sikit nak tahu okey tak saya punya suara. Okey tak? Boleh dengar tak? So, saya nak ucapkan tahniah kepada yang dah masuk. Welcome. Selamat datang ke Lalali Live. Lalali Lucky Draw. Bling Bling Lucky Draw. Malam ni kita ada 2 bulan. 2 bulan punya, panggil apa tu? 2 bulan punya Lucky Draw yang kita akan cabut malam ni. So, insyaAllah semoga ada rezeki korang yang hadir. InsyaAllah. So, boleh dengar tak suara saya? Ada masalah tak? Clear Okay, Sabira cakap clear. Okay, thank you Sabira. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan, saya rasa elok kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Dengar. Okay, dengar boleh Okay, so malam ni kita ada Chris, kita ada Sabira, kita ada Syafiza, kita ada siapa lagi? Adila yang dah datang. Okay, insyaAllah. So malam ni kita ada 2 pemenang yang kita akan pilih. Meaning 2 gold bar yang kita akan pilih untuk bulan Februari dan Mac. Okay. So saya tak nak bazir masa, tak nak ambil masa korang yang lama. Saya rasa kita boleh start terus. Sekejap So dah ready Cuba komen ready situ. Saya nak tengok siapa yang dah ready. Dan siapa yang masih belum ready. Kalau belum ready, saya boleh tunggu sekejap. Okay. Semua dah ready ke? Nampak ke skrin? Boleh nampak ke skrin saya? Boleh tak? Clear tak skrin? Okay, Syafiza dah ready. Siapa lagi yang dah ready? Cuba komen. Nampak tak skrin? Skrin okey tak? Nampak tak kita punya bulatan tu? Kau tak nampak? Dia jadi kecil macam tu sekejap. Kena buat macam ni. Macam ni. Okay, nampak kan? Okay, so kita akan mulakan untuk bulan Februari dahulu. So bulan Februari kita akan panggil nama, tapi sebelum tu saya nak ni dululah. Saya nak shuffle dulu. Kita shuffle sikit. Okay, shuffle yang pertama 1. Shuffle kedua. Shuffle ketiga. Shuffle keempat. Shuffle kelima. Shuffle keenam. Shuffle ketujuh. Shuffle ke-8. Shuffle ke-9. Shuffle ke-10. So 10 kali saya dah shuffle. So nama memang kita dah sipar-sipar dalam ni. Okay. So cara dia very simple. Kita akan panggil nama sebanyak 5 kali. So korang kena get ready tangan tu dekat keyboard ke dekat phone punya keyboard kan. Nama ready, nama dipanggil terus say saya. Supaya bila saya nampak keluar dekat saya punya ni, so kita akan terus lock. Kalau you all tak reply and then dah sampai sebut nama cari pemenang nama yang kedua, korang lambat reply, kita minta maaf lah. So kita terpaksa skip. So get ready. Saya tunggu 5 kali supaya, dan saya akan cuba slow-slow sebab kadang-kadang line kita kan
ada gap kan, tak lancar. So kita tunggu selama 5 kali nama dipanggil, korang dengar, pop terus bagi. Okay, so boleh ready Okay, bismillahirrahmanirrahim. So pemenang bulan Februari kita ada ramai ni tu dah ada Nur Syafiza, ada Bariah, ada Alia, ada Azlan, ada Nadia, ada Chris, ada siapa lagi, Adila. Okay, so insyaAllah Chris dengan Adila dah pernah menang, so mana tahu menang lagi. Okay, dan ramai lagi. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah, saya akan mulakan lucky draw bling bling bulan Februari 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok siapa yang kena. Get ready untuk respon ya. Okay, Alia binti 1. Alia binti Muhammad 2. Alia binti Muhammad 3. Ada tak Alia? Alia binti Muhammad 4. Alia binti Muhammad 5. Tak ada Alia Tak ada ke, betul ke? Saya rasa saya buat sampai 10 lah. Alia binti Muhammad 6. Alia binti Muhammad 7. Alia binti Muhammad 8. Alia binti Muhammad 9. Alia binti Muhammad 10. Tak ada Okay, so kita teruskan. Kita teruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa nama korang naik. Nama korang cepat naik. Cepat kita boleh settle. Okay, Christina Giant. Chris 1. Chris 2. Mana ni? Chris 3. Come on Chris. Chris 4. Chris 5. Chris 6. Saya kira sampai 10 ni. Ya, saya. Okay. Tahniah Chris. Tahniah. Berapa kali dah Chris menang ni? Saya rasa 3 kot. 3 ke 2 kali So tahniah Chris. Semoga bermanfaat boleh guna dan harga emas makin mahal. So bagus, boleh simpan elok. Tahniah Chris sekali lagi daripada saya dan Sal dan Lalali dan seluruh tim Lalali tahniah. Okay, so kepada yang tak dapat jangan sedih-sedih kita masih ada. Yang ketiga, tahniah dah 3 kali menang gold bar ni kan. So tahniah alhamdulillah. 0.25 gram satu gold bar 0.25 gram kali dah dengan 3. Okay, so kita selesai nama untuk bulan Februari. Chris dia ada nama juga tau untuk bulan March. So kita saya akan masukkan nama untuk bulan March. Sekejap Okay, tahniah Chris sama-sama. Okay, so ni adalah gold bar untuk pemenang bulan March. Okay, saya masukkan nama Okay, kita ada 19 orang. Okay, ada Aina, Hishamuddin, Iqbal, Jasmine, Aida, Nurul Munawwarah, Muhammad Azharul, Aisyah, Sabirah, Nabilah, Chris, Zainal Abidin, Nur Azidah, Tengku Anis, Nur Zailina, Farah, Azman, Syahrim, Siti Nur Alwani. Apa lali? Okay, so saya tak sure malam ni selain daripada yang nama selain Chris, ada lagi tak nama korang yang dekat sini? Dekat bulan Februari, dekat bulan March. Bulan March ada nama tak? Okay, tapi tak apa. Okay. Yang tak ada nama jangan sedih-sedih. InsyaAllah usaha lagi. Okay, start next week. Bukan start next week. Start bulan April. Okay. Okay, start bulan April, kita akan buat lucky draw 3 bulan. Kita akan buat sekali. So, meaning untuk bulan seterusnya, April, Mei, Jun kita akan buat sekali. So ada satu gold bar kita akan bagi dalam masa 3 bulan. So kalau korang membeli pada bulan tu, lagi banyak nama dalam masa 3 bulan tu, lagi besar peluang untuk korang menang dan dapat lucky draw bling-bling. Okay sorry batuk sikit. Okay. So saya rasa kita putar, kita teruskan boleh Saya shuffle 1, shuffle 2, shuffle 3, shuffle 4, shuffle 5, shuffle 6, shuffle 7. Shuffle 8, shuffle 9, shuffle 10. Okay. Okay, so kita dah shuffle 10 kali Okay. So, kepada yang dah masuk lock nama untuk membeli pada bulan March, get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan pusingan.
Okay, next Siti Nabila binti Nik Aleh. Aleh ke Saleh, saya tak sure. Mungkin salah je kot. Next Siti Nabila 1. Nabilah 2. Nabilah 3. Nabilah 4. Nabilah 5. Nabilah 6. Nabilah 7. Nabilah 8. Nabilah 9. Nabilah 10. Okay, tak ada Nabilah. Kita teruskan. Okay, Chris sampai 3 kali Nabilah tu Zaujah Tablik. Zaujah Tablik ni siapa? Alamak, Zaujah. Zaujah Tablik ni boleh macam mana nak cakap Apa nama penuh tadi? Nabila binti Nik Alih Saleh Nik Saleh ke Nik Alih? Oh ya ke? Dah komen Okay. Sekejap bagi saya fikir. Nabil sebab nama sebab tu saya beritahu awal tu kalau masuk, especially kalau nama tak sama dengan nama yang kita letak, kena komen kat situ, tulis nama apa nama sebenar saya macam Syafizah tadi kan. Ni Siti Nabila binti Nik Saleh. Okey. Sekejap Nik Siti Nabila binti Nik Saleh. Kejap tau. Mana benda je? Saya nak tengok information tu. Sekejap Okay. Saya kita consider tak apa, jangan risau. Okay, Nik Siti Nabila binti Saleh. Okay. Teka-teki je ni, saya nak test betul ke Nik Siti Nabila. Okay, Nik duduk negeri yang nama bandar je lah, nama bandar Nik apa? Sebab kita nak confirmkan betul-betul kan. Nama bandar Nik apa? Boleh komen? Nak panggil Nabilah ke Nik? Nama Nabilah punya bandar. Sebab saya ada alamat sini lah. Cuba Nik komen, tulis nama bandar ataupun nama taman ke. Sama pula ni. Yang nama yang didaftarkan. Apa nama yang didaftarkan? Bukan nama yang didaftarkan, alamat yang didaftarkan. Sebab tak sama. Ini Nabila register sendiri ke? Kan ada orang isi kan? Sebab alamat kat sini lain. Okay, tak apa. Itu susah lah. Mungkin saya tak tahu lah. Bagi order ID boleh? Order ID. Ada tak? Sebab beli dengan Laleli kan. Kita ada order ID. Just nak confirm ni. Bukan nak bagi pastikan sebab nama tak sama. So saya kena cross check dulu. Ingat tak nombor ID? Ya betul. Pasir Gudang. Okay. Pasir Gudang, nama taman. Cuba teka. Alamat pos simpanan gam. Oh, okay. Alright. So kalau Pasir Gudang betul lah. Okay, so tahniah kepada, nama dah balik Tahniah kepada Nik Nabilah. Semoga kena bukan. Tak apa. Kalau dah betul lah tu Pasir Gudang. Sebab kat sini tulis Pasir Gudang. Nanti yang kita tengok salah ke ni kan. Okay, tak apa. So tahniah kita ucapkan kepada Nabilah. Alhamdulillah rezeki semoga terus jangan
terus menggunakan Mr. Terapi, pakai insyaAllah. Dan macam saya cakap tadi, saya ulang sekali lagi kan. Kita buat sekarang ni setiap 3 bulan kita buat satu lucky draw. So pastikan nama korang banyak ada dalam tu, dalam masa 3 bulan tu, supaya korang punya chance untuk menang insyaAllah lebih besar. Okay, so tahniah sekali lagi kepada Nik Nabilah. So kita akan contact Nik Nabilah personally ikut nombor ni. Nanti kita akan WhatsApp ke apalah kepada Chris, memang kita dah biasa hantar, dah 3 kali dah menang. So insyaAllah korang pun sama korang pun sama. Kalau nak menang banyak kali, teruskan beli insyaAllah, teruskan beli dan teruskan dapat. Kadang beli sebotol pun dah dapat masuk nama. Oh, gigil itu, jangan gigil lah. Tak apa. Kita pun faham, mungkin saya punya line saya tengah hujan, mungkin slow, sebab tu saya baca sampai 10 kali. Takut ada yang terlepas. Okay, so tahniah kepada semua, tahniah kepada Chris, tahniah kepada Nabilah. Kepada yang tak menang, korang jangan sedih pula. InsyaAllah ada rezeki nanti lepas ni. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya dan Sal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan juga kalau ada apa-apa soalan pasal Mr. Terapi ke, pasal Mr. Cool ke kan, korang boleh refer je saya ataupun Sal, ataupun dalam grup ke mana yang kita buat, ada grup Kelab Petua Sihat tu, korang tolong masuk dalam tu. Apa-apa info ke, kalau ada promo ke, kita akan bagi dalam tu. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Tahniah semua. Bye-bye. Assalamualaikum.